amazing! Hari ini ada mesin basuh media 9.5 kilo. Dia bergerak teruk masa spin. Dia dua benda lah selalu jadi macam ni. Kapasitor kong pun boleh jadi macam ni. Kita cek kapasitor, tengok dia punya nilai dia. Kalau kita tak lah hijau boleh pakai. Dia punya ni 13 sepatutnya dia kena baca 13 11.71. Mana kata okey lah. Dia tak lah hijau daripada 13. Jadi rasanya spring tu lah. Kita tukar spring dulu. Dia turun. Macam biasa buka skru dekat depan ni, lepas tu dekat belakang dua tempat. Kat depan tu pun ada dua tempat. Lepas tu angkat dia punya tudung atas. Nak buka spring ni dia kena angkat drum tu sampai terkeluar dia punya kaki sangkut dekat bawah tu, baru kita boleh buang. Aku tak boleh nak record masa aku buka ni sebab aku duduk tengah pegang satu tangan, jadi tak boleh buat aja. Sekejap lagi aku tunjuk buka terus je lah. Angkat ni cabut. Spring ni aku dah cabut dah belah bawah, jadi aku nak buka belah atas saja. Dia cara dia tolak naik batang spring tu, tolak naik atas, lepas tu kalih dia punya penyangkut tu bagi dia masuk dalam lubang tu. Lepas tu cabut dia punya plastik belah atas tu daripada besi tu, jadi lepas turun besi cakok tu kat bawah. Lepas turun, jadi boleh buang. Untuk spring ni dia ada dua color, biru dengan putih. Yang biru tu belah belakang. Yang aku pasang dah ni, belah belakang tu biru, belah depan tu yang warna putihnya. Jadi ikut yang asal dia tu biru muda dengan putih. Jadi ni duk tengah test, tengok dia bergoyang teruk lagi tak. Buat gaya macam okey lah. Tak ada lah teruk macam awal tadi. Nampak gaya macam dah okey lah. Dia goyang tak teruk. Okey, setakat ni sajalah video aku kali ni. Siapa-siapa yang suka dengan video ni, tekan tombol like, subscribe. Thank you.